Sampai je dekat atas, siapa yang pernah pergi Gunung Jerai, sekarang ni dia ada 2 tempat. Satu dia macam resort yang baru, dan satu lagi dia macam chalet, rumah-rumah tau, yang terletak dekat kawasan belakang sikit. Dan chalet ni lah yang menjadi tempat penginapan dia orang. Bila dah masuk, dah register apa semua, disebabkan dah petang, dia orang pun rancang untuk berjalan-jalan di kawasan sekitar sahaja. Pergi makan, lepas tu diorang merancang keesokan harinya barulah nak pergi ke Perigi Tok Syekh dan tempat-tempat yang lain ni. So berjalan, selepas dah nak masuk waktu maghrib, keluarga Encik Taufik pun pulanglah ke chalet diorang. Dan chalet diorang ni ada 3 bilik, memang cantik lah. 1 bilik untuk Encik Taufik dan juga isteri, dan 2 lagi bilik diorang nak tidur berasingan. Amir ada 1 bilik, Hafiz ni pun ada 1 bilik. Malam tu berjalan seperti biasa bagi diri Encik Taufik dan juga isteri. Tetapi agak berbeza pengalaman yang diceritakan oleh anak Encik Taufik. Malam pertama lagi telah berlaku gangguan, bukan terhadap diri Amir. Apa yang terjadi adalah pengalaman seram yang dialami oleh Hafiz. Pada malam tu, apabila dah menjangkau ke pukul 11 malam, Hafiz ni dia duduk seorang diri dekat dalam bilik. Disebabkan tak tahu nak buat apa, bilik dia ni ada balkoni. Hafiz merancang untuk duduk dekat balkoni menghirup udara yang segar. Pertama kali dekat Gunung Jerai, Hafiz excited. Hafiz ni sama perangai macam Encik Taufik. Dia suka keindahan-keindahan alam, masuk-masuk hutan ni memang menjadi kegemaran Hafiz. Tanpa berfikir apa-apa, Hafiz pun tengoklah kawasan hutan yang gelap ditemani cahaya bulan pada malam tu. Sekali-sekala terdengar bunyi unggas dan cengkerik yang bersaut-sautan. Ada beberapa kali bunyi burung pun ada, tapi Hafiz tak tahu bunyi burung apa. Sedang dia leka menikmati keindahan alam, angin pada malam tu pun agak sejuk. Daripada balkoni, Hafiz dapat dengar sayup-sayup tau. Macam ada suara orang menyanyi. Tetapi orang ni humming sahaja. Suara yang seakan-akan suara perempuan. Mata Hafiz dah mula ligat, mencari daripada mana datangnya suara ni. Ke kiri, ke kanan Hafiz ni pandang. Yang dia nampak hanyalah hutan. Tak ada pun kawasan rumah-rumah yang lain. Chalet-chalet yang lain sunyi je. Dan apabila Hafiz dengar betul-betul, suara ni macam datang daripada ruang tamu lah. Tak tidur